Tadi kan? Bukan, saya minta tak cukup duit sikit-sikit saya minta. Tak boleh minta orang. Okey, saya Syuk Hobbies, mari ikut Syuk Hobbies. Video ini memaparkan satu situasi yang berlaku di kawasan bandar apabila seorang lelaki didapati meminta wang daripada orang awam. Dalam rakaman tersebut, seorang pemandu menegur lelaki itu kerana dilihat meminta duit daripada seorang wanita sebelum cuba meminta wang daripadanya pula. Apabila ditegur, lelaki tersebut memberi alasan bahawa wang yang diterima tidak banyak dan dia hanya mahu menambah sedikit untuk membeli roti. Namun pemandu itu menegaskan bahawa perbuatan meminta duit daripada orang yang tidak dikenali adalah tidak wajar. Daripada perbuatan yang dirakam, kelihatan lelaki itu menukar alasannya beberapa kali apabila dipersoalkan. Pemandu tersebut akhirnya keluar dari kenderaan dan menegur secara tegas supaya lelaki itu berhenti meminta wang daripada orang lain. Situasi ini menunjukkan kepentingan orang ramai untuk lebih berhati-hati apabila berdepan individu yang meminta bantuan kewangan secara tiba-tiba di tepi jalan. Tadi itu perempuan sudah minta tau. I nampak you minta duit dengan perempuan tu. tu tadi nanti tu. Pakai tudung tu. Tu. Kenapa you dah minta I pula? Bukan, dia bagi sikit juga, bukan dia Tak boleh. You tak boleh minta orang. Ya, tak apa, saya kerja minta kita roti lah nanti. You tak boleh lah minta orang. Saya susah lah sebab tu minta lah. Tak ada. I tahu you minta orang lain juga tadi kan? Bukan, saya minta tak cukup duit sikit-sikit saya minta. Tak boleh minta orang. Okey, saya nanti minta tu. You minta tadi itu perempuan kan duit? Minta. Dia Kenapa kata, dia minta I pula? kau tak cukup bang, sebab Tak boleh. Ini macam tak boleh, bos. Okey, tapi- Bukan ini macam, bos. You punya perangai. Okey. Minta orang. Tapi kita roti. Oi. Minta orang duit kah? Bang, tak lah. Saya minta roti. Tak boleh. Syuk Hobbies, gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies, suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.